Hai teman-teman, hari ini dalam segmen Mana-Mana Hantu. Ini kisah mengenai Irwan. Jom layan. Teman-teman, Irwan seorang pemuda biasa. Tak ada ilmu agama yang tinggi, tapi ego dia tinggi melangit. Dia tak percaya hantu. Tapi pada masa yang sama, dia terlalu taksub dengan paranormal. Dia nak melihat sendiri katanya. Sebab bagi dia, selagi mata kasar tak nampak, selagi tu dia tak percaya teman-teman. Tapi Irwan silap teman-teman. Bila hijab mata dibuka, dunia Irwan berubah menjadi neraka dunia. Semuanya bermula pada satu malam di rumah sewa Irwan. Selepas berjam-jam melayari internet, dia terjumpa satu hantaran lama daripada seorang pengguna tanpa nama. Tajuknya ringkas. Cara membuka mata ketiga dalam tempoh 30 hari. Teman-teman, ada beberapa amalan yang perlu Irwan lakukan untuk membuka hijab matanya. Irwan berkata pada dirinya sendiri, macam senang, orang lain buat tak menjadi. Sebab mereka penakut, aku berani. Aku nak tengok sejauh mana betul tak benda ni. Belagak sungguh kan Irwan ni teman-teman. Minggu pertama, tak ada apa-apa berlaku kepada Irwan. Irwan rasa tertipu. Masuk minggu kedua, perubahan fizikal mula kelihatan. Kulit Irwan makin pucat. Kelopak mata dia bengkak sebab tak cukup tidur. Kawan baiknya Razif mula perasan perubahan drastik pada Irwan. Irwan dah jarang keluar bilik. Malah bilik dia sentiasa berbau hanyi dan hapak. Teman-teman nak tahu tak, hari tu Razif marah Irwan tahu. Dia cakap dekat Irwan, "Wan, kau buat apa dalam bilik ni ha? Bau busuk gila sampai ke ruang tamu. Tahu tak? Kau jangan macam-macam Wan. Aku tengok kau dah macam mayat hidup." Teman-teman nak tahu apa Irwan jawab? Dia jawab, "Jangan kacau aku. Zif, aku tengah fokus ni. Kau tak faham. Sikit lagi mereka nak sampai." Razif pun pelik teman-teman. Apa yang Irwan cakap ni? Nak tengah fokus? Siapa yang nak sampai sebenarnya? Dengan hati yang marah, Razif meninggalkan Irwan, pulang ke kampung. Malam ke-29, kurang sehari sebelum tempoh amalan Irwan tamat. Malam itu, Irwan cuma terbaring di atas katil, cuba untuk tidur. Tiba-tiba telinga dia menangkap satu bunyi yang sangat asing. Bunyi seperti benda berat diseret di atas bumbung rumahnya. Irwan bertanya pada dirinya, benda apa pula atas bumbung tu? Irwan cuba bangun teman-teman untuk hidupkan lampu. Tapi badan dia terkunci rapat. Sleep paralysis atau kena tindih. Tak, lebih teruk lagi teman-teman. Pandangan mata Irwan yang biasanya kabur dan gelap, tiba-tiba menjadi sangat terang dan tajam. Dia boleh nampak setiap butir habuk yang terapung dalam biliknya, dan di penjuru siling biliknya, cecair pekat berwarna hitam mula menetes. Bunyi titisan darah yang bergema dalam bilik. Tik, tik, tik. Titisan tu bukan darah teman-teman. Ia adalah rambut. Sehelai demi sehelai, rambut panjang jatuh dari siling, diikuti dengan sebuah kepala yang terkulai patah. Kepala itu memandang tepat ke arah Irwan dengan mata yang tiada anak mata, hanya putih sepenuhnya. Kulit mukanya menggerutu, tersenyum menampakkan barisan gigi yang runcing dan berdarah teman-teman. Lembaga tu berbisik dekat telinga Irwan, "Terima kasih sebab dah jemput aku masuk." Irwan mahu menjerit, tapi kerongkongnya rasa kering. Perit. Air matanya mengalir laju teman-teman. Lembaga itu perlahan-lahan merangkak di siling. Kedudukannya tepat berada di atas muka Irwan. Itulah malam pertama, hijabnya terbuka teman-teman. Dan bermulalah penderitaan tanpa henti bagi Irwan. Teman-teman, ramai orang fikir bila hijab mata terbuka, kita hanya nampak hantu pada waktu malam
atau di tempat yang keras saja. Silap besar ya teman-teman. Bagi Irwan, siang dan malam dah tak ada beza dah teman-teman. Dunia yang dulunya normal kini penuh dengan kewujudan yang menjijikkan. Bila dia berjalan di kaki 5 kedai, dia nampak lembaga tanpa kepala tengah meraba-raba tong sampah. Bila dia nak makan di kedai, dia nampak seekor makhluk besar tinggi. Badannya berbulu hitam dan berulat tengah menjilat pinggan pelanggan di meja sebelah bagi melariskan kedai tersebut. Irwan muntah di situ juga teman-teman. Razif baru pulang daripada kampung. Setelah sebulan dia tak berjumpa dengan Irwan teman-teman. Dia terkejut melihat Irwan yang macam tak berapa sihat teman-teman. Dia bertanya kepada Irwan, "Wan, kau kenapa ni? Makanlah sikit. Kenapa kau asyik muntah-muntah je? Lepas tu kau cakap seorang diri. Kau ada masalah mental ke Wan? Jom aku bawa pergi hospital." Irwan menepis tangan Razif. "Kau tak nampak ke dekat atas bahu kau sekarang ni ada budak kecil. Kepala dia botak, tengah gigit leher kau. Dia tengah tengok aku Zif, takutnya aku. Dia tengah senyum dekat aku." Orang sekeliling mula memandang Irwan dengan pandangan serong. Irwan dianggap gila. Irwan terperangkap dalam dunianya sendiri. Teman-teman, dia dah tak boleh pejam mata teman-teman. Sebab setiap kali dia pejam mata, wajah-wajah hodoh itu tetap kelihatan dalam mindanya. Hijab mata bukan sekadar mengubah apa yang dia lihat, tapi ia mula mengikis kewarasan otaknya. Keesokannya, Razif membawa Irwan ke Hospital Besar Kuala Lumpur untuk memeriksa kesihatan mental Irwan. Namun doktor di situ tidak dapat mengesan masalah Irwan. Dia kelihatan sihat dan boleh menjawab soalan dengan tenang. Menjelang minggu ketiga, Irwan dah tak rupa manusia lagi dah teman-teman. Badannya kurus, matanya merah menyala akibat tak tidur berhari-hari ya teman-teman. Razif membawa Irwan pulang ke kampung untuk melakukan rawatan ruqyah. Ustaz bersuara dengan tenang tapi tegas memandang Irwan yang baru sedar. "Kamu dah ceroboh kawasan mereka, Irwan. Kamu ingat mata batin ni mainan ke? Allah pasang hijab pada mata kita bukan untuk menyusahkan kita, Irwan. Tapi itu adalah satu bentuk kasih sayang dan perlindungan. Supaya mental manusia yang lemah ni tak gila menghadap rupa sebenar makhluk halus tu." Proses menutup semula hijab mata Irwan memakan masa berbulan-bulan, teman-teman. Walaupun sekarang Irwan dah tak nampak mereka secara jelas, kesan trauma tu tetap kekal. Setiap kali Irwan lalu di kawasan gelap atau duduk seorang diri, ekor matanya masih lagi menangkap bayang-bayang hitam yang melintas laju. Seolah-olah mengingatkan dia bahawa ada pintu yang kalau dah sekali terbuka, ia tak akan dapat dikunci rapat semula. Jadi kepada teman-teman yang masih lagi mencari tips atau amalan untuk membuka mata ketiga, fikir-fikirlah masak-masak ya teman-teman. Adakah teman-teman sanggup untuk berkongsi setiap saat hidup teman-teman dengan sesuatu yang tak sepatutnya kita lihat? Sila komen di bawah sanggup atau tak sanggup. Pengajaran yang Kak Ril Ana dapat dalam kisah ni ialah kita janganlah mencabar sesuatu yang di luar kuasa kita teman-teman. Setelah habis bercerita ni teman-teman, Kak Rilana teringin nak ada teman baik yang susah senang bersama-sama. Macam mana dengan teman-teman? Ada tak teman baik? Semoga semuanya sentiasa sihat ya teman-teman. Baiklah teman-teman, tolong Kak Ana dengan subscribe dan like kerana subscribe dan like adalah gratis. Semoga kita berjumpa lagi. Bye.